Dengan tangan sendiri okey, tapi dengan pasangan tak okey. Saya nak cerita seorang patient yang datang jumpa saya dekat Him Wellness. Umur dia lebih kurang dalam 25 tahun. Muda lagi. Tapi bila datang jumpa saya tu, dia dah kahwin lebih kurang dalam setahun lebih macam tu. Saya tanya dia, apa masalah dia? Dia kata, doktor, saya ada masalah. Bila saya nak bersama isteri, dia tak berapa nak naik, doktor. Saya kata, kenapa pula? Saya tanya lagi. Rupanya dia bagi tahu, dulu doktor, saya ni sebelum kahwin, saya memang buat sendiri, doktor. Sejak daripada umur saya 14 tahun, lebih kurang form 2 macam tu. Tapi bila buat sendiri okey, doktor. Tapi bila dengan isteri, masalah. Kalau naik pun sekejap je. Jadi yang saya nak maklumkan pada you all, sebenarnya situasi ni ramai ada masalah ni. Sebab you dah terbiasa untuk touch ataupun rasa dengan sendiri, dengan menggunakan tangan sendiri, tetapi otak you tidak biasa dengan rasa luar, dengan pasangan. So otak you ni dah ada satu set mindset, dah setting dengan tangan sendiri okey, tapi dengan pasangan tak okey. So itulah, perkara ni bukan saya kata nak bahaya atau tidak bahaya, tetapi dia akan ada jangka masa panjang kesan dia lebih teruk. Dan dia cerita juga isteri dia sampai minta cerai. Itu yang paling perit dia rasa. Jadi sebab tu dia datang juga jumpa saya nak selesaikan masalah ni. So kalau you all ada masalah yang sama, saya nasihatkan berhenti. Benda ni boleh pulih. So kalau ada kawan-kawan you all juga ada masalah yang sama, cuba tag dia orang, minta dia orang bertaubat.